Hai semua, hari ni jom kita tengok kimia dari satu sudut yang mungkin sedikit berbeza. Lupakan sekejap buku teks yang tebal tu. Kita akan lihat macam mana kimia sebenarnya membentuk dunia kita. Dari letupan bunga api yang paling gah sampailah ke benda-benda simple yang kita guna setiap hari. Okey, untuk mulakan, jom kita sentuh sesuatu yang kita semua pernah nampak dan kagum. Sesuatu yang melukis warna-warni yang sangat cantik di dada langit malam. Cuba ingat balik, masa anda tengah tengok pertunjukan bunga api, pernah tak terdetik dalam hati macam mana warna-warna cantik ni boleh terhasil ya? Merah menyala, hijau terang, biru yang memukau, semuanya meletus dengan begitu indah. Adakah ini magic? Ataupun ada penjelasan lain? Jawapannya ialah kimia. Ya, betul. Setiap percikan warna yang kita nampak tu sebenarnya adalah hasil tindak balas kimia, khususnya daripada garam logam yang berbeza. Bila dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, sebatian macam strontium akan bagi warna merah, manakala barium pula bagi warna hijau. Inilah dia, gabungan seni dan sains. Satu contoh kimia yang paling dramatik dan cantik. Okey, tadi kita dah tengok keajaiban yang kimia boleh buat dekat langit kan? Sekarang, jom kita fahamkan apa sebenarnya maksud kimia ni. Ringkasnya, kimia ni adalah sains yang mengkaji tentang jirim. Apa itu jirim? Ia adalah bahan yang membentuk segala-galanya. Jadi, kimia kaji struktur bahan tu, apa sifat-sifat dia, dan macam mana satu bahan bertindak balas dengan bahan yang lain. Senang cerita, ia adalah sains yang menjelaskan tentang benda dan bagaimana benda itu berubah. Dan apa itu jirim? Jirim ni adalah segala-galanya di sekeliling kita. Apa-apa sahaja yang ada jisim dan memenuhi ruang. Udara yang kita sedut ni, air yang kita minum, telefon di tangan anda, malah diri kita sendiri pun adalah jirim. Semuanya dibina daripada zarah-zarah yang super halus dipanggil atom, molekul atau ion. Blok binaan asas alam semesta. Oh, dan ini satu fakta menarik untuk anda. Perkataan kimia yang kita guna ni sebenarnya datang daripada perkataan Arab, iaitu alkimia. Ini menunjukkan betapa tuanya bidang sains ni dah berakar umbi sejak zaman dulu lagi. Okey, mari kita masuk ke bahagian yang lebih dekat dengan kita. Kimia ni bukan setakat dalam makmal je tau. Ia ada di mana-mana dalam hidup kita, kadang-kadang kita tak perasan pun. Cuba tengok sekeliling anda sekarang. Fikirkan tentang makanan yang kita makan, bahan pengawat yang pastikan ia tahan lama. Itu kimia. Bila kita jatuh sakit, ubat-ubatan macam antibiotik dan vitamin yang bantu kita sihat, itu pun hasil kajian kimia. Malah dalam bidang pertanian, baja dan racun serangga yang bantu hasilkan makanan kita, semuanya dibangunkan oleh ahli kimia. Dan dalam industri, cat pada dinding, sabun pencuci baju, semuanya kimia. Memang tak dapat dinafikan, kimia adalah tulang belakang kehidupan moden kita. Jadi, persoalan ni sekarang, macam mana ahli kimia ni boleh temui semua benda-benda hebat ni? Mereka bukan sekadar teka-teka je. Sebaliknya, mereka ada satu cara berfikir yang sangat sistematik dan berkuasa. Dan cara berfikir itu dipanggil kaedah saintifik. Jangan risau, ini bukan senarai langkah yang bosan. Fikirkannya macam satu peta jalan, satu panduan yang kemas untuk kita selesaikan apa-apa sahaja masalah, tak kira besar atau kecil. Jom kita guna satu contoh yang sangat mudah. Bayangkan, anda cuba nak bancuh air garam guna air sejuk. Anda kacau, tapi masih ada garam yang tak larut dekat bawah gelas tu. Kenapa ya? Inilah pemerhatian pertama kita. Kita nampak satu masalah. Dan inilah langkah-langkah dalam peta jalan kita tadi. Mula-mula, kita buat pemerhatian. Lepas tu, kita buat satu tekaan bijak yang dipanggil hipotesis. Seterusnya, kita uji tekaan tu dengan eksperimen. Dan akhir sekali, kita buat kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen kita. Simple kan? Jadi, berbalik pada masalah garam tadi, kita pun buatlah satu tekaan bijak atau hipotesis. Contohnya, mungkin semakin tinggi suhu air, semakin cepat garam akan larut. Nampak tak? Ini bukan tekaan kosong. Ia satu idea yang logik dan yang paling penting, ia boleh diuji. Sekarang, kita kena rancang eksperimen kita. Fikirkannya macam nak masak. Bahan tu ibarat bahan-bahan masakan kita. Dalam kes ni, air dan garam. Manakala radas pula adalah peralatan memasak kita, macam bika sebagai mangkuk dan penunu bunsen sebagai dapur. Okey, jadi inilah rancangan kita. Kita akan sediakan beberapa bikar air pada suhu yang berbeza. Kemudian, kita masukkan jumlah garam yang sama ke dalam setiap bikar, kacau, dan kita catat masa yang diambil untuk garam tu larut sepenuhnya. Eksperimen terkawal ini direka khas untuk buktikan sama ada hipotesis kita tadi betul ataupun salah.
Dan selepas kita jalankan eksperimen, kita dapati yang garam memang larut jauh lebih cepat dalam air panas. Jadi, apa kesimpulannya? Yap, hipotesis kita diterima. Data yang kita kumpul tadi menyokong tekaan awal kita. Kita dah belajar sesuatu yang baru. Dan sekarang, inilah bahagian yang paling menarik sekali. Cara fikir macam ni, ia bukan untuk ahli kimia saja tau. Ia untuk semua orang, termasuklah anda. Kaedah saintifik ni sebenarnya adalah satu kuasa luar biasa untuk selesaikan masalah dalam hidup kita seharian. Ia adalah satu alat pemikiran kritis yang kita semua boleh guna untuk faham dunia di sekeliling kita dengan lebih baik. Cuba fikirkan, kek yang anda buat tiba-tiba tak naik. Itu satu pemerhatian. Mungkin serbuk penaik dah lama. Itu hipotesis anda. Internet dekat rumah tiba-tiba jadi perlahan. Pemerhatian. Mungkin sebab anda duduk terlalu jauh dari router. Hipotesis. Nampak tak? Sebenarnya kita dah guna pun logik ni setiap hari. Cuma kita tak panggil ia kaedah saintifik je. Jadi, soalan terakhir saya untuk anda. Sekarang bila anda dah tahu yang anda ada kuasa luar biasa ni, masalah apa yang akan anda selesaikan hari ini?